Nabi SAW sebut, la yuraddu du'a bainal azani wal iqamah. Tidak ditolak doa antara waktu azan dengan iqamah. Oh, masa rabang tu. Masa rabang, kita pun mayang sunat. Lepas tu orang tak qomat lagi kan 10 minit. Biasa masjid surah 10 minit. Gitu. Jadi, masa tu doa lu. Sudah pada mayang tu, doa. Tapi doa mesti kat tangan. Doa mesti akak tangan. Doa nak akak lah. Tapi kan awak orang tengok lebah sangat, awak takut jadi masuk angin. Kalau awak doa akak tangan, kan masuk angin. Takut orang lain dak. Oh, boh dak berhenti. Lagi dak qomat contoh. Kita duk berebut kelebihan. Kita tak mau sembang. Tapi akak molek, tapi kena jaga barang dalam ni takutnya wak angin sini pulak ni. Ya riak contoh, ya takabur. Dia tengok orang lain dak, aduh, orang lain dak kau, aku je. Jadi sama ada nak akak tak mau akak. Satu. Yang kedua, bukan mesti bahasa Arab. Allah mau aku. Ya Allah, kalau mau ada lagi, ampunlah mau aku, berilah hidayah ke mau aku. Hei, mau aku bakal tuduh hok mau dah baca Quran hok mau aku hari-hari baca Quran. Dah minta hidayah apa? Minta hidayah hok mau. Hidayah ni, minta hok mau. Mau aku rasa tak payah minta dah hok gitu. Dah tudung pakar, mulut dak cakap huduh, Quran baca sama. Minta hidayah. Minta. Faham anak-anak kita lagu mana? Doa dak ke kita ni. Kita ada anak-anak 5-6 orang. Khabarkan anak lalu. Mung paling tidak doa ke mak ni. Ayahmu mati dah contoh. Mung kena doa. Ke mak mung ayah mung. Mung jangan ami laku mana. Tak tahu. Mak mu minta dak doa ke mak. Dak berapa hari sekali, seminggu kali. Oh, baik dah minggu kali. Hari-hari. Kadang-kadang pagi dan petang, kadang-kadang malam. Doa ke mak ayah. Doa ke mak ayah aku mana? Doa kita dulu. Lepas tu mak ayah. Mak ayah saya tak bela saya ustaz. Siapa hati sungguh mak ayah dia beri orang. Bukan dia beri, dia sayang ke mak habis ring. Mak tu kika hamba sayang ke mu daerah kat aku. Mak apa beri kat orang? Mak ni mak daramu, adik-beradik aku yang mari minta, aku dak nak buat. Hak tu hak pasal lagu tu. Hak pasal tak ada piti. Tok laki tinggal anak ngedir. Zaman dulu saya dengar ada mak cik tu seorang cerita, saya Allah ambil pisang-pisang orang jual nak beri susu ke anak Orang cerita saya lah, dia mengadulah kisah dia zaman-zaman muda dia dulu. Bukan senang zaman tu. Zaman ni dia ada juga OKU, boleh. Miskin tegar, boleh bantuan kan. Lain dah, dunia dah lain. Nak ceritanya bahawa berdoa lepas pada azan tu mayang sunat. Ya tak mau mayang sunat hari ni. Mau mayang sunat tu doa, sunat. Tapi boleh buat. Ya berdoa. Tak ambil kat tangan. Nak rasa kot Melayu. Lah kita orang Melayu. Doa ami apa dah baca, dah tahu tu imam. Tu imam budak bahang. Kita hak dengar budak bahang. Kok Melayu lah. Kan aku baca kok Melayu kan, dia kata aku dak belajar pula. Komas panah pula. Allah tu imam petang kok Melayu ni dak ngaji tu imam ni zaman dulu. Boleh hakik pula tu imam tu. Dan awak lagu mana? Dah baca lah kok Arab tu. Tapi waktu lain bahang kok Melayu. Minta lah, ada masalah. Sekarang tak ada orang tak ada masalah. Atas dunia ni tak ada seorang tak ada masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dulu, dia pun ada masalah. Masalah apa? Masalah dakwah. Nabi ni duk mikir ni, orang tak mahu terima dakwah ni. Bukan dia nak jadi ketua, dia nak suruh masuk syurga. Mikir nak suruh umat dia masuk syurga. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi kata, wahai Tuhanku, berilah hidayah kepada kaum aku. Sesungguhnya mereka jahil. Dia nak suruh masuk syurga. Orang agama macam saya ni. Ustaz macam saya ni. Kalau dia ulama, dia tok guru lah contoh. Dia kena mikir gitu. Jangan mikir piti. Jangan mikir jawatan. Jangan mikir dunia dah lalu. Dia kena mikir aku nak selamat orang. Aku nak selamat orang seramai-ramainya. Bukan wajib sokong aku. Kita khabar pula pun jangan sokong aku.
Mu nak sokong tapi aku tak mau paksa. Mu nak sokong aku dak dosa. Kalau aku masuk pilihan raya, aku jadi calon lah sebagai contoh. Mu dak wajib sokong aku. Mu nak sokong, mu tak mau sokong sudah lah. Biar agak gitu. Ni je buat dia macam ke Nabi. Semua orang wajib sokong dia. Dok sokong dia berdosa. Berat main lagu tu. Tak boleh. Saya ada bah. Orang lain ada bah juga. Ya nak naik bah tak nugilah nak naik bah tu. Nak naik bah saya marilah. Saya tak boleh piti. Tawak warna saya. Contoh orang mari kat saya. Ustaz, saya tak ada badan haji. Badan haji Ustaz. Hak 1,500 biasa tu. Kata ada kawan saya khabar, Ustaz, kalau kawan saya pula kata ni Ustaz juga. Kalau Ustaz cari orang seorang, Ustaz boleh 100 riyal. Makna 1,500. Lepas tu Ustaz ambil orang nak buat badan haji, ambil nama gitu gini IC, beri ke saya 1,500. Saya beri ke Ustaz 100 riyal. Ustaz pergi ngajar-ngajar lah cerita kat orang. Boleh pitih lah saya kalau main lagu tu. Okey. Tiba-tiba saya tahu. Saya telefon ke orang Mekah. Saya ada kawan di Mekah. Assalamualaikum, badan haji berapa? 4,000 lebih kurang. 4,000, 4,500, 3,500 gitu lah. Dah warna 1,500 ni. Saya telefon ke orang Yaman. Kawan saya, tak ada orang Melayu di Bukit Jiat. Saya telefon pula orang Yaman. Orang Arab maknanya. Yang duduk di Riyadh. Kawan saya. Saya telefon ke dia. Akhi, harga sebenar badan haji berapa? 4,000, 4,500. Allah. Orang ni mari khabar ke saya nak 1,500. 1,500 boleh saya 100 riyal. Saya nak khabar warna pokcik ni. Pokcik, harga ada dua. Satu harga 4,000, 4,500. Hak ni 1,500. Saya tak apa yakin hak 1,500 ni. Saya kata, tapi mampu pak saya. Tak boleh 100 riyal. Saya tak boleh 100 riyal tu. Hak 1,500 ni rasa sedap saya. Sedap saya. Pasal murah sangat. Siapa nak buat kerja haji tu kawin ke budak-budak kan? Hak 4,000 ni munasabah. Letih. Nak pergi mari sewa tu sewa ni, mari daripada Mesir, mari daripada Saudi, mari daripada Riyadh contohnya. Saya yakin hak 4,000. Tapi kalau ambil 4,000 saya tak boleh skapeng. Saya ambil duit awak 4,000, saya hantar ke Mekah. Skapeng tak ada perjanjian dengan orang Mekah kata awak ambil 100 riyal, 50 riyal. Saya tak ada. Tapi kalau awak tanya saya hak 1,500 dengan 4,000, saya nak 4,000. Saya tak boleh skapeng. Hak 1,500 ni saya beri ke kawan saya beri 100 riyal. Saya rela tak ambil hak 100 riyal. Tapi kalau awak beri juga 1,500, bolehlah saya 100. Kalau awak beri 4,000, saya tak boleh. Tapi saya setuju hak 4,000. Munasabah. 4,000 ni buat kerja haji itulah. Dengan 1,500 ni. Nak ceritanya. Kita maknanya kena ikhlas kepada Allah Ta'ala maknanya.